Bang, saya ada bajet RM10,000 dah ni. Antara banyak-banyak design emas ini, yang mana saya boleh dapat dengan harga RM10,000? Okey, baik, tonton video ini. Satu hari, satu perkongsian di bulan puasa. Antara item emas yang berbaloi tuan-puan keluarkan kalau ada bajet RM10,000 ialah 5 dinar seperti yang ada dalam tangan saya ini tuan-puan. Kenapa 5 dinar? Sebab apa? 5 dinar ini harganya tak sampai RM10,000 pun. Baru harga lebih kurang RM9,000 lebih. Jadi dengan RM9,000 ini tuan-puan sudah boleh dapatkan 5 dinar. Bang, kenapa 5 dinar mahal sangat dekat sampai RM9,000? Bukan ke 5 gram baru RM2,000 ke hari ni? Ya betul tuan-puan. Tuan-puan sebenarnya tersalah sangka. Sebab apa? Harga emas ini dia bukan tengok berdasarkan design, bukan berdasarkan bentuk dan juga dinar, tetapi berdasarkan berat. Kalau tuan-puan tengok kat depan ini, 5 dinar ini berat dia ialah 21.25 gram. 21.25 gram tuan-puan. Cara yang paling senang kalau tuan-puan nak dapatkan 5 dinar ini ialah dengan menabung dalam akaun emas Get daripada Public Gold. Sebab apa? Di situ tuan-puan boleh menabung sedikit demi sedikit, segram demi segram, dan seterusnya tuan-puan boleh keluarkan 5 dinar ini daripada akaun emas tersebut. Kalau tuan-puan ada bajet RM10,000 terus, saya akan bantu tuan-puan untuk dapatkan 5 dinar ini terus. Jadi tuan-puan kalau berminat untuk dapatkan 5 dinar ini dan nak saya bantu untuk tuan-puan ada tabungan 5 dinar ini, tuan-puan boleh sahaja isi borang biru kat bawah ini. Saya akan bantu tuan-puan step yang seterusnya sehinggalah tuan-puan dapat pegang sendiri 5 dinar seperti yang ada di tangan saya ini. Jadi tuan-puan jangan bertangguh. Sebab apa? Harga emas tak pernah tunggu kita. Kalau ada bajet, teruskan sahaja kita menabung segram demi segram. Kita jumpa dalam next video esok. Assalamualaikum, selamat berpuasa.